Seriously aku tengok dia punya watak tu, memang aku betul-betul respect dan salute lah. Sebab selama ni siapa-siapa yang masuk yang biasa fly lah ke luar negara, dan saya tak pernah pun tengok apa kita kata ni, safety guideline yang apa kita kata ni dijelaskan oleh pramugara atau pramugari yang ada dekat dalam tu. Tak pernah pun. Tapi apabila saya lihat pada watak si Mak Saleh tu, aku memang terpikat dan terharu. Macam mana dia boleh buat satu kreativiti di sana untuk menarik perhatian orang. Inilah yang patut ada pada airline negara kita, Malaysia. Hampa kreativiti tak ada. Kreativiti hampa ni dah tak tahu, dah nak ke laut dah. So saya syorkan atau saya encourage anda semua tengok lebih mendapatkan kreativiti macam orang dekat atas. Supaya rakyat atau orang yang duduk dalam kapal terbang tu boleh terpikat dengan cara penyampaian dia orang. Kadang-kadang ni aku pun pening juga airline ni kan, dia orang kan. Aku patut actually nak patut bantai batik airline hari tu, tapi disebabkan oleh beberapa perkara saya pun duduk diam aje lah. Tapi itulah aku cakap, airline ni kadang-kadang memang kepala otak juga. Right? So belajar dari Mas Saleh tu. Sekian, terima kasih.